Okay, hari ni kita datang ke Cafe Curve sebab sambut birthday my baby. Thank you. Dah sambut dah tadi. Dah sambut. Ramai gila yang happy birthday to you. Happy birthday so- to you. So you happy tak? Happy sangat-sangat. So terima kasih dekat baby. Terima kasih juga dekat orang yang dekat sini. Wish sama-sama, nyanyi sama-sama tadi untuk birthday aku yang baru nak masuk 30. Asyik nak muda aja. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you sebab selalu ada macam-macam lah. Dua kali malam 2 kali sambut birthday dia. Aku rasa hari-hari birthday dia nanti. Hari tu birthday dia, banyak kali juga sambut. So nanti akan ada satu lagi session ni. Nanti korang tengok itu yang paling menarik lah. Paling cantik, attractive, super duper. Gitu. Itu nanti anyway kan, birthday kita orang dekat-dekat je. Beza selang sebulan je kan. I 17.4, dia 15.5. Tapi happy lah. Happy gila dia ni. Happy sangat-sangat. Sebab hari ni dia penat. Dia cakap dia penat doa. Nasib baik penat tu hari jadi dia hari ni. Aku pun tak ingat. Tak terasa pun hari ni. Lupa. Hari jadi sendiri pun lupa. Sebab busy gila tadi. Tiba malam dia ajak keluar. Kenapa nak kena keluar tengah hari apa ni? Ini hari Khamis mana Jumaat. Jumaat dah ni. Kira hari Khamis dah kan. Masuk Jumaat dah. Hari Jumaat. Tiba-tiba nak ajak keluar tengah malam ni kan. Aku layan je lah sini kan. Rupanya ada something. Okey lah, kira enjoy lah, juga. Biasa enjoy sebab sini semua orang enjoy, faham tak? Kalau kita sambut birthday, diorang akan bersorak-sorak. Best gila. Lah. So, happy birthday to my baby. I love you so much. I love you for everything. Yeah, I love you more. I love you more and I love you more. More and more. Okay, bye. Bye.